Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Baik, apabila diperkatakan berkaitan dengan dakwah, adalah dakwah ni adalah bukanlah berbentuk hanya semata-mata mengikut pada tempat ataupun mengikut dalam keadaan tertentu. Dakwah yang sebenar ialah mengajak manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa pun jua cara pun, apabila manusia itu dapat menarik kepada Allah Taala, itulah dakwah. Dari segi percakapan, dari segi akhlak, dari segi perhubungan, semua tu adalah dakwah sekiranya pandai membawa manusia kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tujuannya kehidupan kita itulah dakwah. Ialah perintah juga daripada Allah Ta'ala. Perintah di mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan hanyalah semata-mata mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maknanya dia kena ada yang membawa pada kebenaran dan menerima. Itulah yang dikatakan berkaitan dengan dakwah pada Allah, kepada manusia menuju kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.